Adrian tengok tu aku macam macam. Kau ada X50 tapi tak tahu macam mana nak modify. Ni adalah X50 versi China yang bagi aku lebih sporty. Dekat bahagian hadapan ni ada kemasan warna hitam dan macam biasalah logo Geely. Lepas tu ada kemasan hitam dekat bahagian bumper ni. Okey, dekat bahagian ni pun ada kemasan berwarna silver. Bagi aku kalau kita tengok dekat depan ni memang sangat-sangat sporty. Terutama yang ada ni. Tapi ini hanyalah kosmetik semata-mata. Okey, kalau kita tengok dekat belah tepi pula, rim dia bersaiz 18 inci. Saya ada plastik lagi sebab ini kereta baru. Kita ada dekat kilang Geely anyway. Lepas tu kaliper berwarna merah dan macam biasalah ada wheel arch berwarna hitam. Dan dia punya highlight mestilah dia punya side mirror ni macam kemasan carbon fiber. Alright, lepas tu dia ada macam dua tone, warna hitam, warna putih, lepas tu ada warna silver. Dekat bahagian belakang ni dia punya spoiler tu sama macam yang ada dekat Malaysia. Dan aku pernah tengok juga dekat Malaysia, orang tukar jadi yang Proton tu jadi Geely macam ni. So inilah dia rupa bahagian luar versi sporty X50 yang ada dekat China.